Inilah akibatnya. Anak kita jadi korban. Hei, mana? Tak dapat, Bang. Akan nak cari nanti untukmu. Memang tak ada guna kau jadi bini aku. Tidak mendatangkan hasil. Apa? Barangkali kita belum ada rezeki. Mungkin besok atau lusa nak akan akhtiarkan seberapa boleh. Bersabarlah. Sabar. Berbelas sudah bini aku. Semuanya segar. Kau saja yang membawa layu. Seperti dendalu api. Bila kau hinggap saja pada aku, membawa papa ke dana. Kaulah perempuan yang menjahanamkan. Kalau kau tak boleh carikan duit untukku, mengapa tidak kau pergi minta kepada Cik Mansur si tua bongkak tu? Ingat, kau ada anak. Menang kau ni. Kalah. Hasna? Ya, Pak? Dah balik si Jafar nak? Belum. Dari semalam dia tak balik. Jantan tak tahu bertanggungjawab. Janganlah begitu, Karim. Aku dah kalah banyak. Mari aku cakap sekejap. Cakap apa lagi? Karim, timbang gasalah sikit. Berapa lama lagi aku nak menunggu Jafar? Kalau aku tak boleh bayar kau dengan duit sekalipun, aku boleh bayar kau dengan... Cakap dari tadi. Pakcik dah lama tunggu Hasan. Ya kah? Kenapa Pakcik? Ibu Hasan nak berjumpa dengan Hasan. Dia ada tunggu di rumah sekarang. Ya kah Pakcik? Kalau begitu, marilah kita pergi lekas. Mari Pakcik bawa basikal ni. Bos. Berapa lama kita tunggu dia ni? Kalau tidak, biar balik dulu. Tunggu. Mari kau, Pakcik. Pakcik? Ibu ada di sini kah? Oh, tidak. Marilah kita singgah di sini sekejap. Karim! Hasan tunggu sini sekejap ya. Pakcik nak ke sana. Baiklah. Karim? Ini dia. Jadi, berapa hutang dengan kau? RM30. Aku fikir harga basikal ni RM40. Baiklah. Nah, ambil RM5 lagi. Ali! Ya? Ya, bos. Bawa basikal ni ke rumahku. Baiklah. Pakcik, kenapa orang tua ambil basikal Hasan? Dia pinjam sekejap, Hasan. Ya, pinjam. Hei, Jafar. Mari lekas. Iyalah. Mari.
bawa aku pasang sekarang. Kau ni tak betul. Berapa kau tu? Berapa? Hasan dah mengantuk, Pakcik. Marilah kita balik. Kalau Hasan nak tidur, tidur dalam bilik itu dulu. Mari baca antakan. Apalah. Kocok orang tidur. Tidur, ya? Siapa berokok sekarang? Sambul. Kalau Hasan tertidur nanti, Pakcik bangunkan ya. Baiklah. Tidur baik-baik, Hasan. Selamat tidur. Siapa tu? Aku. Mari sini. Oh, Ma. Ada apa, Ma? Orang-orang ada memberitahu aku. Ja'far ada membawa Hasan berjalan-jalan. Mana dia? Padin! Polis datang! Padin! Polis datang! Polis! Polis datang! Matikan lampu, kan? Saya tak suka perkara ini terus-menerus berlaku, Bang. Saya takut rusak pelajarannya si Hasan nanti. Ya, memang betul cakap kau tu. Selagi si Hasan masih ada di sini, selama itu juga lah si Hasna akan menemui dia. Jadi, apa yang harus kita buat? Apa kata kalau kita sekolahkan si Hasan di Tanjung Malim? Dan biar dia tinggal di sana bersama abang saya. Elok, aku bersetuju. Biar aku terangkul. Halo, tolong sambungkan ke Tanjung Malim. Cikgu, cakaplah lekas. Cakaplah. Hasan telah dihantar ke Tanjung Malim pagi tadi.